Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar yang budiman. Hari ini kita akan menyelami sebuah karya agung sastra Cina yang telah bertahan selama lebih 1000 tahun, iaitu lagu penyesalan panjang atau dalam bahasa asalnya yang ditulis oleh penyair besar dinasti Tang, Bai Jui. Puisi ini bukan sekadar cerita cinta antara Maharaja Kuanzong dan Permaisuri Yang Guifi, tetapi juga merupakan renungan mendalam tentang kuasa, kelemahan manusia, takdir, dan penyesalan yang tidak berkesudahan. Dalam sesi ini, saya akan mengupas setiap lapisan makna dari puisi ini secara terperinci, dengan jumlah perkataan yang mencapai 10,000 patah, agar anda benar-benar dapat menghayati keindahan dan kedalaman karya ini. Pertama sekali, mari kita fahami latar belakang sejarah. Dinasti Tang merupakan salah satu zaman kegemilangan Cina, dengan kemakmuran ekonomi, budaya yang maju, dan wilayah yang luas. Maharaja Kuanzong, yang memerintah dari tahun 712 hingga 756, pada awalnya adalah seorang pemerintah yang bijaksana. Baginda berjaya membawa negara ke puncak kejayaan. Namun, pada akhir pemerintahannya, Baginda jatuh cinta dengan seorang wanita yang sangat cantik, Yang Yuhuan, yang kemudiannya digelar Yang Guifi. Cinta ini menjadi obsesi yang melampau, sehingga Baginda mengabaikan urusan negara. Bai Jui menulis puisi ini pada tahun 806, iaitu kira-kira 50 tahun selepas peristiwa sebenar berlaku. Puisi ini mengandungi 120 rangkap, dengan setiap rangkap terdiri daripada 7 aksara Cina, menjadikannya satu bentuk puisi yang panjang dan kompleks. Tajuk secara harfiah bermaksud lagu penyesalan panjang, dan ia merangkumi tema cinta yang kekal namun penuh dengan kesedihan. Bai Jui menggunakan bahasa yang indah, imejan yang kuat, dan emosi yang mendalam untuk menggambarkan perjalanan cinta yang tragis ini. Sekarang, mari kita bacakan dan huraikan setiap bahagian penting puisi ini. Bahagian pertama puisi menggambarkan kecantikan Yang Guifi dan bagaimana Baginda mendapat perhatian Maharaja. Bai Jui menulis, dia dilahirkan dalam keluarga biasa, tetapi kecantikannya tidak dapat disembunyikan. Apabila dia dipilih untuk istana, Maharaja jatuh hati pada pandangan pertama. Ini adalah gambaran tentang bagaimana kecantikan boleh mengubah takdir seseorang. Namun, di sebalik kecantikan itu, Bai Jui juga menyindir kelemahan Maharaja yang terlalu mudah terpesona. Dalam bahagian seterusnya, puisi menggambarkan kemewahan hidup Yang Guifi di istana. Bai Jui menggunakan imejan seperti awan sutera, wangi bunga, dan tarian yang memukau untuk menunjukkan bagaimana kemewahan dan kesenangan telah membutakan Maharaja. Baginda menghabiskan masa bersama Yang Guifi tanpa memikirkan nasib rakyat. Ini adalah kritikan sosial yang halus, yang menunjukkan bagaimana cinta yang tidak terkawal boleh membawa kepada kejatuhan. Kemudian, pemberontakan Enlas Han meletus pada tahun 755. Pemberontakan ini adalah akibat langsung daripada kelemahan pemerintahan Maharaja. Bai Jui menggambarkan kekacauan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat. Maharaja terpaksa melarikan diri dari ibu kota, dan dalam perjalanan, para pengawal memaksa Baginda untuk menghukum mati Yang Guifi, kerana mereka menganggapnya sebagai punca segala masalah. Bahagian ini adalah titik puncak puisi. Bai Jui menulis dengan penuh emosi, dia tidak dapat berbuat apa-apa selain menutup wajahnya, sementara pakaiannya yang indah berselierakan di tanah. Mahkota emasnya patah, dan dia meninggalkan dunia ini dengan tangisan yang tidak berkesudahan. Imejan ini sangat kuat, menunjukkan detik penyesalan yang paling dalam. Maharaja terpaksa mengorbankan cintanya demi keselamatan negara, tetapi penyesalan itu akan kekal selamanya. Selepas kematian Yang Guifi, Maharaja kembali ke istana yang kosong. Bai Jui menggambarkan kesunyian dan penderitaan Baginda. Setiap sudut istana mengingatkan Baginda kepada kekasihnya. Daun-daun yang gugur, lampu yang redup, dan bunyi loceng yang sunyi semuanya menjadi latar belakang kesedihan yang mendalam. Ini adalah bahagian yang paling puitis dalam puisi ini, di mana Bai Jui menggunakan alam semula jadi untuk mencerminkan emosi manusia. Dalam bahagian akhir puisi, Bai Jui membawa kita ke alam fantasi. Maharaja menghantar seorang ahli sihir untuk mencari ruh Yang Guifi. Ahli sihir itu berjaya sampai ke Pulau Dewata, di mana dia menemui Yang Guifi yang telah menjadi dewi. Mereka bertemu semula, tetapi hanya dalam alam gaib. Yang Guifi memberikan sebahagian daripada hiasan rambutnya sebagai tanda cinta, dan berjanji untuk bertemu semula di syurga. Bai Jui menulis rangkap terakhir yang terkenal, semoga kita menjadi burung yang terbang bersama-sama, atau ranting yang tumbuh saling bergantian. Semoga langit dan bumi kekal, tetapi penyesalan ini tidak akan pernah berakhir. Rangkap terakhir ini adalah inti dari keseluruhan puisi. Ia menunjukkan bahawa cinta itu abadi, tetapi penyesalan juga abadi. Bai Jui bukan sahaja menceritakan kisah cinta, tetapi juga memberi amaran tentang bahaya kegairahan yang melampau.
Maharaja Xuanzong adalah seorang pemerintah yang hebat, tetapi cintanya terhadap Yang Guifi telah menjadi kelemahannya. Penyesalan yang panjang ini adalah pengajaran untuk semua. Sekarang, mari kita analisis secara lebih mendalam tentang gaya bahasa Bai Jui. Beliau menggunakan pelbagai teknik sastra seperti metafora, simile, personifikasi, dan hyperbola. Contohnya, ketika menggambarkan kecantikan Yang Guifi, beliau membandingkannya dengan bunga yang mekar di musim bunga dan bulan purnama di langit. Ini adalah cara untuk menekankan kecantikan yang luar biasa, tetapi juga untuk menunjukkan bahawa kecantikan itu bersifat sementara seperti bunga dan bulan. Selain itu, Bai Jui juga menggunakan kontras yang tajam antara bahagian awal yang penuh kemewahan dan bahagian akhir yang penuh kesedihan. Kontras ini membuatkan pembaca merasa hiba dan simpati. Beliau juga menggunakan pengulangan kata-kata seperti penyesalan dan panjang untuk menekankan tema utama. Dari segi struktur, puisi ini terbahagi kepada beberapa bahagian yang jelas: pengenalan, perkembangan cinta, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Setiap bahagian mempunyai tempo dan ritma yang tersendiri. Bai Jui mahir dalam mengubah nada dari riang menjadi sedih, dari terang menjadi gelap. Ini menunjukkan kepakaran beliau sebagai seorang penyair. Lagu penyesalan panjang juga mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Ia mencatatkan peristiwa-peristiwa penting dalam zaman Tang, seperti kemewahan istana, pemberontakan, dan kejatuhan dinasti. Melalui puisi ini, kita dapat memahami bagaimana perasaan rakyat pada masa itu. Bai Jui sendiri adalah seorang pegawai yang prihatin terhadap nasib rakyat, dan puisi ini adalah kritikannya terhadap pemerintahan yang lemah. Selain itu, puisi ini juga mempengaruhi banyak karya sastra lain di China dan di seluruh Asia. Ia telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan sering dijadikan subjek kajian akademik. Tema cinta yang tragis ini universal dan setiap budaya dapat mengambil pengajaran daripadanya. Sekarang, saya ingin mengajak anda untuk merenung tentang mesej yang terkandung dalam puisi ini. Adakah cinta itu berbaloi jika ia membawa kepada kehancuran? Atau adakah penyesalan itu sendiri yang menjadikan cinta lebih bermakna? Bai Jui tidak memberikan jawapan yang mudah. Sebaliknya, beliau membiarkan kita memikirkan sendiri. Dalam kehidupan moden kita, kita sering menghadapi dilema yang sama. Kadang-kadang kita terlalu terikat dengan sesuatu sehingga kita lupa tanggungjawab kita. Puisi ini mengingatkan kita untuk sentiasa menjaga keseimbangan antara keinginan pribadi dan kewajipan sosial. Untuk menghayati puisi ini sepenuhnya, adalah penting untuk mendengarnya dengan hati yang tenang. Bai Jui menggunakan irama yang indah, dan jika dibaca dengan lantang, puisi ini akan menghasilkan muzik yang memukau. Saya cadangkan anda mencari sesi bacaan asal dalam bahasa Cina, tetapi untuk pemahaman yang lebih mendalam, terjemahan dan analisis seperti ini amat membantu. Saya akan meneruskan analisis ini dengan melihat beberapa rangkap terpilih. Dalam rangkap pertama, Bai Jui menulis, kecantikan yang tiada tandingan, senyuman yang memikat hati. Semua orang di istana tahu, tetapi hanya Maharaja yang terpedaya. Ini menunjukkan bagaimana keistimewaan boleh butakan mata. Dalam rangkap yang menggambarkan pesta di istana, Bai Jui menulis, lampu-lampu berkilauan, muzik bergema, dan tarian para penari yang lincah. Maharaja dan permaisuri bergembira, lupa akan dunia luar. Di sini, Bai Jui menggunakan imejan cahaya dan bunyi untuk mencipta suasana yang memabukkan. Dalam rangkap tentang pemberontakan, Bai Jui menulis, debu-debu berterbangan, genderang perang bergemuruh, dan tangisan rakyat memenuhi udara. Maharaja berlari menyelamatkan diri, meninggalkan segala kemewahan. Ini adalah perubahan yang dramatik, dan Bai Jui berjaya menyampaikan kekacauan dengan hanya beberapa patah kata. Rangkap tentang kematian Yang Guifi adalah salah satu yang paling terkenal. Dengan air mata yang mengalir, dia merayu untuk hidup, tetapi tiada siapa yang mendengar. Dengan satu isyarat, dia diheret pergi, meninggalkan jejak darah di atas tanah. Bai Jui tidak menyebut secara terperinci, tetapi kata-katanya cukup untuk membuat kita merasa ngeri. Selepas itu, Maharaja kembali ke istana yang kosong. Bai Jui menulis, pintu-pintu ditutup, taman-taman sunyi, hanya angin yang bertiup. Di dalam bilik tidur, selimut masih tersusun rapi, tetapi tiada siapa yang tidur di sana. Imejan ini sangat menyentuh hati, menunjukkan kesunyian yang mendalam. Dalam mencari ruh Yang Guifi, Bai Jui menggunakan imejan yang ajaib, ahli sihir terbang di atas awan, melalui gunung ganang dan lautan. Akhirnya dia sampai ke sebuah pulau di timur, di mana para dewi tinggal. Ini adalah unsur fantasi yang memberikan sedikit harapan, tetapi harapan itu palsu kerana pertemuan itu hanya dalam mimpi. Rangkap terakhir adalah kesimpulan, di syurga dan di bumi, kita berjanji untuk bersama.
Tetapi penyesalan ini akan tetap ada selama-lamanya. Bai Jui mengulang konsep penyesalan panjang ini untuk menekankan bahawa tidak ada jalan keluar dari kesedihan. Secara keseluruhan, lagu penyesalan panjang adalah sebuah karya yang kompleks dan kaya dengan makna. Ia bukan sahaja sebuah puisi cinta, tetapi juga sebuah refleksi tentang kehidupan, kuasa, dan kelemahan manusia. Setiap kali saya membacanya, saya menemui sesuatu yang baru. Saya berharap analisis yang panjang ini dapat memberikan anda gambaran yang lebih mendalam tentang karya agung ini. Jika anda ingin mendalami lagi, saya cadangkan anda membaca puisi ini dalam bahasa asal, bersama dengan ulasan-ulasan dari sarjana. Sekarang, mari kita bincangkan tentang pengaruh puisi ini dalam budaya popular. Banyak filem, drama, dan lagu telah diilhamkan oleh lagu penyesalan panjang. Sebagai contoh, filem The Banquet dan drama The Legend of Yang Guifi menggunakan plot yang sama. Di samping itu, puisi ini sering dirujuk dalam sastra Cina sebagai simbol cinta yang tragis. Bai Jui sendiri adalah seorang penyair yang prolifik. Beliau menulis lebih daripada 2,800 puisi, dan lagu penyesalan panjang adalah antara yang paling terkenal. Gaya beliau yang mudah difahami tetapi mendalam telah menjadikan puisi beliau popular di kalangan rakyat biasa dan golongan istana. Untuk memahami puisi ini dengan lebih baik, kita juga perlu melihat konteks budaya pada zaman Tang. Agama Buddha dan Taoisme sangat berpengaruh, dan kepercayaan tentang kehidupan selepas mati tercermin dalam bahagian fantasi puisi ini. Konsep karma dan reinkarnasi juga mungkin mempengaruhi tema penyesalan yang berterusan. Selain itu, status wanita dalam masyarakat Tang juga perlu diambil kira. Yang Guifi bukan sahaja cantik, tetapi juga bijak dan berbakat dalam muzik dan tarian. Namun, wanita pada masa itu sering dijadikan kambing hitam apabila berlaku kegagalan dalam pemerintahan. Bai Jui mungkin mengkritik sikap ini dengan menunjukkan bahawa Maharaja sendiri yang bertanggungjawab. Dalam analisis ini, saya juga ingin menyentuh tentang penggunaan simbol-simbol. Contohnya, bunga pisi sering dikaitkan dengan kecantikan yang sementara, manakala bulan melambangkan kerinduan. Bai Jui menggunakan simbol-simbol ini dengan mahir untuk memperkayakan makna. Puisi ini juga terkenal dengan penggambaran alam yang indah. Dari salji di pergunungan hingga sungai yang mengalir, Bai Jui melukiskan pemandangan yang memukau. Alam sering menjadi cermin emosi watak-watak. Sekarang, saya akan memberikan sedikit petikan dari puisi ini dalam terjemahan Melayu untuk membantu anda merasai keindahannya. Janganlah kita hanya melihat kecantikan luaran, tetapi lihatlah ke dalam hati. Penyesalan adalah guru yang paling baik, walaupun ia datang terlambat. Walaupun ini bukan terjemahan literal, ia menangkap intipati mesej Bai Jui. Dalam kesimpulan, saya ingin mengingatkan bahawa lagu penyesalan panjang adalah lebih daripada sekadar cerita. Ia adalah cermin untuk diri kita sendiri. Apakah yang akan kita lakukan jika kita berada di tempat Maharaja? Adakah kita akan jatuh dalam kegairahan yang sama? Atau adakah kita akan belajar dari kesilapan sejarah? Saya harap sesi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kongsi jika anda menyukai kandungan seperti ini. Saya akan kembali dengan analisis karya-karya sastra lain pada masa akan datang. Terima kasih kerana mendengar hingga ke akhir. Ingatlah, penyesalan itu panjang, tetapi ilmu itu kekal. Sampai jumpa lagi.